Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari unit beruniform SK Muazzam Shah. Saya akan membuat buku sila. Pertama, kita perlu mengikat tali pertama ke tali kedua. Kedua, kita memerlukan tali pertama mengikat ke tali kedua dan ikatnya. Buku sila ini untuk berfungsi untuk mengikat bungkusan, kain anduk atau balutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat ikatan bunga keti. Ikatan bunga keti digunakan di dalam aktiviti menyelamat seperti perkemahan dan mengikat sesuatu objek. Saya Simpul Manuk. Ikatan simpul manuk digunakan untuk benda, kayu dan botol. Ia mudah diikat dan buka. Saya akan membuat ikatan silang. Ikatan silang digunakan untuk mengikat dua kayu yang bersilang supaya kukuh dan untuk membuat gadget perkemahan.